Uish, hujan non-stop dari pagi ni. Nasib baik hari ni aku bawa kereta. Uish, asal je pula depan tu. Aduh, air dah nak naik ni. Mak ai, dia dah macam tu je. Memang tak sayang kereta ni. Ni kalau masuk air kereta ke enjin ni, confirm habis rosak semua ni. Dah rosak ni, nak repair ni, confirm makan modal tinggi oi. Tak nak. Baik aku simpan duit pergi konsert Siti Nurhaliza lagi bagus. Kalau aku rendah juga ni, sekali aku stuck pula dalam banjir, kan dah tambah masalah. Kena pula air tu deras. Kalau hanyut, tak nak. Takut aku. Korang mesti terfikir apa yang saya fikirkan. Sayang kereta tak? Sayang nyawa tak? So, pastikan korang buka radio, dengar info laporan trafik semasa. Lepas tu, elakkan laluan yang dinaiki air dan berada di tempat yang tinggi. Last kali, buat pusingan U dan cari laluan alternatif yang lebih selamat. Okey? Jom U-turn. Okey, gerak lu. Papa Roger.